No matter what, that's all that Mendengarkan matters Cool to 101 di Lembah me. Kelang 101.3 FM. Tak lama lagi banyak juga kawasan lain yang akan cool. Malaysia akan cool bersama dengan Kiranto Masiro di sini. Terima kasih kepada Abang Faiz. Ni Faiz Arm Wrestling kita yang tengah mendengarkan Cool 101. Terima kasih bro. Nak ke mana tu? Jangan lupa asah tangan untuk pertandingan Arm Wrestling yang seterusnya. Di talian kita ada Jijan yang dikatakan, hai, setiap minggu kena balik Terengganu. Kenapa Jijan? Biasalah hidup saya berjauhan. Saya kerja kat sini, wife kerja kat sana, anak-anak hidup membesar kat sana. Alamak, Jijan dekat sini tu kat mana? Dekat Lembah Kelang lah ya? Ya, Lembah Kelang ya. Setiap minggu balik Ganu lah ni? Setiap minggu tak juga, 2 minggu sekali, tapi pantang ada cuti panjang. Okey, Jijan, boleh saya tahu tak dah berapa lama awak hidup berjauhan dengan anak dan isteri macam ni? Kalau dengan isteri campur bertunang 14 tahun lah. Kalau dengan anak hampir-hampir 12 tahun. Oh, 12 tahun awak hidup begini berjauhan. Ya, ya. Ui, ini betul-betul mencabar Jijan. Saya nak tanya awak soalan penting ni. Kenapa masa 12 tahun itu awak bekerja di Terengganu, duduk di sana ataupun isteri awak tinggal di sini dan bekerja di sini? Sebab isteri saya kerja dekat Kementerian Terengganu Tengah. Okey. Dia agak susah lah kalau nak berpindah tukar kerja. Tapi kenapa awak tak berhenti kerja, cari kerja kat Terengganu? Buat kepok lekor ke? Ha. Kalau nak ikutkan buat kopok lekor ke jadi nelayan pun saya layan aja. Tapi sebab dah lama komitmen kita besar, takut-takut lah. Betul. Apa pun Jijan, semoga awak tabah Jijan. Dan mungkin dalam masa dekat kita tak tahu ada offer kerja yang cung-cung dekat Terengganu ke, awak boleh pindah ke sana. Doa-doakan dari abang-abang semua tu penting. Dapatlah awak bersama kembali isteri, tak payahlah nak balik setiap minggu atau cuti panjang Jijan Betul. Tapi bang, Terengganu, Selangor ni dah ibarat macam Kelang Kuala Langat je dah sekarang. Dah tak heran dah ya. Dah tak heran. Rasa nak naik motor pun rendah je. Itulah cabaran Jijan yang 12 tahun jauh hidupnya dengan isteri juga anaknya dari Terengganu. Dia berada di Lembah Kelang. Semoga sabar Jijan, kami doakan awak ada jalan penyelesaian dan nanti akan dapat kembali bersama isteri dan juga anak di Terengganu, kekal di Terengganu atau Terengganu. Mari sini Lembah Kelang, duduk di sini. Nicole 101.